buat sekian lamanya telah diketepikan daripada Putrajaya. Dulu masa UMNO Barisan Nasional dulu, walaupun Perdana Menterinya daripada UMNO di Putrajaya, Ketua Menterinya juga UMNO daripada Sabah, tetapi mereka berkongsi kekayaan itu sesama mereka. Wang Sabah yang banyak kita tak nampak. Jadi sebab itu kalau tanya saya, yang paling penting prinsipnya begini. Kita perlu pastikan kerajaan persekutuan di Putrajaya benar-benar hormat Sabah, bahawa Sabah ini adalah satu daripada 3 yang membentuk persekutuan. Sabah bukan negeri. Kita kena yakin dengan mandat itu dulu, bahawa Sabah adalah salah satu daripada 3 yang membentuk persekutuan selain daripada Semenanjung dan juga Sarawak. Bila kita sudah terima bahawa Sabah ini satu daripada 3 yang membentuk persekutuan, maksudnya agihan dari segi peruntukan, dari segi tumpuan, dari segi keutamaan, dari segi kepentingan, sudah tentu keutamaan dan agihan itu meletakkan Sabah tidak boleh dilayan seolah-olah Sabah salah satu daripada 14 buah negeri. Bila kita terima agihannya mesti lebih baik. Agihannya ialah satu daripada 3, bukan satu daripada 14. Maka sudah tentu kita kena kira-kira balik kewangan di persekutuan untuk memastikan bahawa Sabah betul-betul mendapat agihan yang betul, tumpuan yang betul dan juga bantuan yang betul. Yang ini bagi saya lebih penting daripada soal jawatan timbalan Perdana Menteri ataupun tidak. Sebab yang bagi saya, yang saya lagi takut begini. Kita bermain